Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni kita hari yang ketiga kita berkayuh di Korea. Sebenarnya hari yang masuk keempat panjang kita sampai di Korea. So perjalanan hari ni agak tough, 114 km. Dan pagi ni saya mula bergerak lewat sikit kot, camping, kemas-kemas barang di kawasan tapak yang tempat kita kemah semalam. So ini yang baru kita nak bergerak. Kita baru nak bergerak. Dan tengoklah apa jadi Aisyah hari ni. InsyaAllah jumpa lagi. Ini adalah kawasan perkampungan. Suasana pagi di sekitar perkampungan, area apa ni, pasti kat mana. Air sungai ke longkang ke sungai ni, kena gila air. Ya tu. Ini mandi memang best lah. Okay, kita sebenarnya dah nak masuk ke kawasan Yongpyong. Ini perjalanan kita. So dan seterusnya nanti Abang DJ akan update kat mana. Wajib tak sempat tengok map ni. Planning kita ke mana hari ni. Okay, kawasan ni ada kawasan construction. Jadi apa orang Korea ni buat, tali guni tu dengan ayam sampai jadi macam dia kuat macam hamparan tikar lah, lebih macam tu lah. Letaknya atas permukaan jalan. Jadi jalan ni tak rosak. Old school punya style, tapi berhasil. Okay, kita baru cross anak sungai. Kalau tengok pada map, kita akan menuju ke Jeonju kot. Nanti Abang DJ betulkan semula lah, sebab dalam map sebutan ni tak apa sangat lah. Tengok sekali imbas je. Inilah suasana pagi. Tak apa ramai pagi ni orang cycling ke hari kerja. Cantik lah, pemandangan sini cantik lah. Antara laluan design. Okay. Okay. Laluan hari ni baru masuk kilometer 16.2. Dah masuk kawasan bukit. Penat. Tak dapat nak gambarkan dia punya 12 degree ke berapa degree saja, tak ingat. Dia punya tahap apa kecerunan dia tu.
Terpaksa lah. Tak boleh nak kayu lah. Tolak lah tadi. Nak. 잠시 후 오른쪽 교량 진입입니다. Map pun cakap bahasa Korea. Okay, kita teruskan perjalanan kita lagi. 잠시 후 3시 방향 오른쪽 길입니다. Okay, pasal laluan ni sebelah kanan dan sebelah yang abang DJ lalu ni adalah laluan basikal. Di sebelah kiri ni pula ada kawasan tanah liat, nampak? Tanah liat. Dan juga ni batu sikit lah. Jadi tanah liat ni sebenarnya untuk diorang jalan kaki tanpa menggunakan kasut. Nampak ni nanti jalan kaki guna kaki ayam ni. Ni kes nama dia orang kot. Jalan kaki guna. Ni pun sama. Diorang jalan kaki tanpa kasut. Pemandangan dia. Okay, kita di Aipobo, pondok yang ke-6. Ya, 6 ke 7? 6. Pondok Chop yang ke-6. Samping tu kita tengok empangan sebelah sana. Cantik dia. Kita di pit stop yang ke-8 Aipobo. Sambil tu kita tengoklah pemandangan yang design empangan dia. Syak ada macam telur sikit bahagian atas lah. 8 dah chop. So perjalanan kita dah baru menempuh 20.5 km. Masih berbaki 94.7. Jam menunjukkan baru pukul 9. 9 jauh lagi. Kita ada beberapa bukit yang kita perlu hadap lah hari ni. Okay, jumpa lagi. Ni kawasan mendaki pula. Ni kat kawasan campsite. Cantik campsite dia. Tak tapak dibekalkan dengan power supply. Hello. Okay. Masak. Hari ni memang mencabar bukit. Lepas tu lagi bukit ni nak kena hadap lagi ni. Tak tahulah macam mana. Tengok jalan ni macam ni lah dia. Highway Lebur Raya. Highway Lebur Raya. Lebur Raya basikal. Tak ada dah orang lain. Kita orang berdua je. Cuaca panas Tapi sejuk. tapi angin sejuk lah. Sebab tu kena pakai apa ni, baju sejuk ni. Baju apa ni? Mereka. Mereka ni. 잠시 후 12시 방향 직진 경로입니다. 뭐입니다. 1.8km 직진 구간입니다. Dulu.
atas jambatan bang. Oi, dia macam pulau tengah-tengah ni. Ni. Bulat ni. Pulau kecil je. Oh pulau. Oh iya ni. Satu apa nama kita? Oh, crossing sana. 구간입니다. So kita di Yojubo. Yojubo Nama dia Yojubo. Chop yang ke-9. Macam cacat saya atas karun buat. Kita dah amanatkan bahagian immigration chop ni kepada Encik Asri. Sebab dia kata kat kita dia sampai di Korea dia kurang duit. Jadi dia perlukan perbelanjaan yang lebih. Dia nak kerja dengan immigration. Satu cok 500. Satu chop RM500. Mampus. Balik dia clear ada dapat 11 chop. 10 chop. Kaya aja. Beli basikal baru lah. Aduh. So next station pula berapa kilo lagi? Next station 10. 10 km? 10 km 43 lah. Gegar-gegar. So kita nak menuju ke Cheongju. 500m 후 오른쪽 교량에 진입합니다. Ya. Baik, yang ni pula ni laluan kira ni first time DJ tengok dia buat laluan dia ni menggunakan concrete pavement ataupun rigid pavement. Kali ni concrete, tadi sebelum ni asphalt. Nampak rigid. Ni kalau tak betul maintenance ni boleh jadi licin ni. Isap tak sehidup. Cuba tengok kat map dia tu. Ada satu dekat tengah depan ni je. Yang tu tinggi. Tak ada tahu tengok kali. Tengok kali berhenti kan. 4 kali berhenti. Waduh, Sama kan? kopi no. Yang tadi yang nasib baik tak terlepas yang point yang kelima tu. Ke point yang ketujuh ke? Oh ni chop. Dia tepi Dia duduk belakang tu. Gila. belakang ni.
Ha? Ni Malaysia dia kan? Ada? Sebab tulis Melayu. Malaysia ada? Melayu. Malaysia ni bodoh-bodoh geng-geng kat Kelantan. Oh, ni kan? Ha? Anak-anak kita biasanya. Mana? Dengan pergi. Betul je. Berapa kilo dah ni? Tadi dekat 40 tau? 40 lebih lah. 40. Ni yang paling 주행을 tinggi. 시작합니다. Ni yang paling tinggi pacok. Dia curam. Ni. 경로를 Dia 벗어났습니다. tinggi tapi dia jauh. Yang ni dia pacok. Gila lah. Mampus. Aku kata gila. Pokok ni gua nak naik belakang ni. Tapi nak masa kita Dah, menurun tu lagi tinggi yo. Ha? Oh jauh. Lagi jauh. Ya. Masa kita menurun tu tengok Tu. tu lagi tinggi. Aku Jauh tengok orang jarak tua dia. tu dah. Ha nampak. Terpaksa aku beli bateri habis lah ni. Ya. Tinggal yang bateri semalam lah. Okey. Baru banyak. Saya boleh saya punya telefon Berapa kali? sekali je lah. Sekali je. Tu masalah. Untuk hari ni dah, malam ni saya dah start cari hotel dah ni. Saya rasa boleh tak? Tapi tunggu kejap lagi tak? Kalau nak cari sekarang pun Dah Bukit boleh, tu nak boleh. tunggu Bawa bukit. sekarang je. boleh tak awak ni? Boleh. Boleh. Sekarang. Malam-malam dah sampai. Malam-malam dah sampai. Malam pun boleh Malam buat sampai, tunjuk je. malam. Tunjuk Saya cari Yang ni lah. Saya nak cari dah tadi. Dah sampai saya tunggu. Saya kata baik tunggu dulu. Yakin malam pun kita bedal Dah ni. Right. Lampu je. Lampu aku pun mungkin Kita berada di sebelahan dengan kanan saya ni. Ni adalah kawasan tapak kemah lah. Kemah ni letak satu tapak. Mana tapak tu boleh kita diam kemah dan juga ada bekalan power supply. Wow, cantik. Pemandangan dia cantik. Okay, kita cop kau apa ni? Yang 9. Ya dah, ke 10 lah. 9. So yang ni di stesen Korea Cycling Road Certification Center Gangcheongbong. Rasanya yang 10 dah ni. Gangcheongbong. Meriah. Sangat-sangat meriah. Why Asri ada? Asri saya bukan nama awak dah. Asri the immigration. Pokok saya cicit. Pagi mak saya dua orang ada ni. Dia tak bawa barang apa? Salah je. Saya tak bawa barang apa. Tahu berapa sewa basikal tu kalau kita lari setakat. Ya, Korea ni nampak banyak jambatan yang diorang bina. Yang kadang tu jambatan diorang bina tu hanya semata-mata untuk pejalan kaki sahaja. Cross sungai sebagai sektor pelancongan. Yang ni pula empangan sebenarnya. Tapi dalam empangan tu juga dia bina di bahagian atas empangan tu adalah kawasan supaya basikal boleh lalu, kereta boleh lalu. Kan? 2 dalam 1 lah. Smart. Aduh. Gila. Boleh. Pahala laluan dia. Ni betul-betul. Baik.
Dia punya degree tak boleh bawa bincang. Ada masalah dia pula kan. Dia punya corner tu kayu ni bukan tak boleh lalu. Cuma masalah sekarang ni takut besi yang tertimbul tu boleh kerucut tayar. Kena berhati-hati. Kita tengok sikit. Macam kawan-kawan cakap lah, benda dah susah, saya susah lagi. Ambil kau. 일정사고로 오케이, 알죠. 이어진 구간입니다. Tapi view dia cantik. View dia cantik. Sebelah kanan ni kawasan ada air. Dia macam dia letak batu-batu tu jadi macam air terjun lah. So kali ni kita jumpa grup basikal. Hello. Hello. Hai. Saya. Hello. Ya. Hello. Hello. Halo saya. Hai. Anak saya. Anak saya. Anak saya. Halo. Hai. 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 Hello. Hello. Kecil macam padi dia orang. Nampak? Saya ada kabota siap-siap untuk tuang padi. Kecil je. Comel. Awak pakai seorang Anwar Kedah nak ambil gambar tu. Balik Maju 1010. Okay, setelah berhempar pulas mendaki bukit 10 radius degree punya kecerunan nak mendaki. Ni dia belanja. Lega lah sikit. Tak penat. Tak daya. Inilah pemandangan dia. Super. Aduh. Dengan perit memanjat bukit. Alhamdulillah dia bagi sekali dengan pemandangan super view yang menarik. Tak terbukit lagi. Tu yang boleh cakap letih. perut dah kenyang. Kalau sudah tengok dia bebel dia ni. Boleh? Kalau sudah naik bukit dia bebel. Ni. Baik. Handphone tu. Handphone tu terkilas jatuh. Tak apa handphone ni.
Dah ni ada lagi. Hidup ke mati ni? Kamera? Okey. Kamera ni. Saya ingat dia. Di kawasan ni, ni dia punya design, mereka bentuk-bentuk seolah-olah membelah kapal. Cantik, sangat cantik. Okay, ni adalah kapal. Toilet dia. Tadi kita Korea kan ada yang pirate tu. Tu apa cerita anime? Japan? Korea ke? Tu ada satu yang Korea tu yang Saya tengok. Okey. Ini yang fasiliti dalam tandas. Ada aircon lagi. Plug. Okay, laluan yang sekarang ni dah macam laluan dekat laluan basikal yang berada di negeri Perlis tu. Di belakang bukit ni ada laluan basikal. Lebih kurang suasana dia. Kedua ada pokok buat cucuk tanam. Kawasan ni terdedah lah, dilindungi oleh matahari, daya matahari ni dengan bukit ni. Tengok Cik Asri, saudara Asri besar muka. Sejuk tak? Cantik Okay, kita masih di laluan mendaki. So kawasan ni kita sharing dengan jalan kenderaan lain lah. Balik ni tak? The left hand. tak ada tengok tu apa. Oh tanda tu. Anak saya. Hai saya. Goreng-goreng saya. Ini pelan pengurusan trafik yang di Korea amalkan.
meter working area. 50 meter working area. Oh, dia buat slope. Rock slope. Failure. Oh, dia buat kasket. Oh, cantik bunga ni. Cantik lah. Sayu ke bunga? Aduh. Okey geng. Oh, banyak bukit. Betul. Menenong dah aku. Base buddy. Dia bawa masuk laluan kebun pula geng. Aduh. Tak expect tu dia punya alignment laluan ni. Dah aku sampai sekarang aku laluan dia ni kita tak expect tau. Laluan yang basikal ni kan. Dia realign tu Rasa macam kita dah ada patah balik tau. sekejap masuk bandar. Okey, lepas tu ada tepi sungai, sekejap lagi dia bawa masuk pekan kecil. Sekejap lagi zah masuk kebun orang. Lepas tu dia panggil cross country. Wala. Itu highway lah. Wala dia dah masuk kebun orang pula dah. Pula. Ampun. Tapi dia punya signboard semua banyak kan bantu. Banyak bantu. Dah dia tak plan lah macam kita pun, negara kita pun. Laluan kalau kita masuk kebun orang ke apa kan. Boleh je. Ni dia boleh buat laluan. Masuklah kampung orang ni. Pergi tengok kampung kawan ni apa. Dia tengah kampung tu. Jadi baik boleh membantu dia tapi itulah dia tak ada buat kedai-kedai tau. Masa dekat pusat tu itu banyak. Banyak. So misteri pokok ni dah terjawab dengannya. Buat ambil je apa? Betul je. Ya. Pokok misteri ni dah terjawab. Buah pear sebenarnya. Ni dah buah dia. Dia fikir buah apa ni. Ni makan ni. Elok ni. Itu yang cerita itu dia makan buah pear. Buah pear rupanya. Dia fikir buah apa lah, pokok apa lah dia orang tanam. Tadi dia misteri terjawab. Tu ada tunjuk ni kan jawapan dia orang. Lalu kebun dia orang ni. Kena lawan laluan selut daripada. Dia bagi laluan selut pula pasir ni mungkin hujan kot. 2-3 hari kat sini. Okey. Jom. Ada orang tunggu kita. Ya, tak boleh gitu. Belakang. Masalah. Tak boleh. Alah ya. Papan apa tan? Hi sir. Where you come from? So. No. Where you come from? Oh, Netherlands. Netherlands. Alright. Where are you coming from? Oh, we are from Malaysia. Malaysia. Yeah. Nice. Also driving to Busan or? Yes. Busan. Yes. You starting from Incheon? Yeah, in Seoul, in the city Seoul. center. Yeah, Oh, okay. Yeah. So how many days? Today? 5 days. 5 days. So you plan to go to Busan 5 days? Yes.
So this first day or This is the first day. first day? Okay, good. We are, I think the third day. Oh, third day. Yeah. Okay, nice. Nice. Well, good luck. Okay. Safe ride. Yep. Enjoy your journey. Thanks. Okay, bye. Kacau, penat. Bukit saja. Bukit saja. Masa bukit. Melong dah bawa. Kita dah sampai ke Yeongju. Nasi tu sebenarnya nak cari hotel lah. Hari ni kita tidur hotel sebab power untuk perjalanan elektrik kita dah habis. Power bank kita pun dah habis. Semua dah habis. Jadi nak tak nak keluar kos sikit lah. Okay. Ini kita mencari tempat minum dulu. Dah masuk pekan kecil. Nama pekan ni pun tak tahu lagi. Tapi mungkin Yeongju kot. Pekan kecil sebelum Yeongju. So ini tempat kita cari air dulu lah. Dahaga lah. Cari pot rehat-rehat sekejap. Lepas tu baru kita fikir nak duduk hotel ke tidak. Dari tadi tak ada air ni, tak dapat beli minuman. Okey, akhirnya lembik lah. Sini boleh je Imat ni 24 jam. Okey, sekarang ni kita dah sampai di hotel. Dalam pukul, kita sampai tadi range dalam pukul 8 lebih lah. Dah siap solat apa semua. Dan sekarang ni waktu di Korea adalah pukul 10 malam. Inilah keadaan di Korea, di Yeongju. Lengang. Lengang. Tu macam tak ada orang kan. Baru lepas pergi GS25 beli air mineral lah, dahaga air. Yang lain lengang, orang tak ada apa, tenang. So kita duduk di Hotel Hill Motel, Rose Hill Motel. Kita duduk sini lah. Abang DJ ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang di luar sana yang terus menyokong Abang DJ. Jangan lupa tekan like, share dan subscribe channel Abang DJ ni. Dan nantikan video seterusnya perjalanan Abang DJ di negara Korea Selatan ini. Sekian, Assalamualaikum.